Jadi earthing ni sudah siap, sekitar 1 feet cover, 1 feet cover gitu. Ini cover dia. Tapi dia punya teras ya, terasnya satu. Itu green color wire gitu, green color wiring gitu. Entah bagaimana dia birik-birik dia ada tertanam di sini. Tapi sejauh mana kedalaman itu teras ya, sekitar 7 meter ataupun sekitar 7 meter ya daripada arah sini, dan di compare sini berapa jauh kedalaman ini. Jadi ini sekitar stesen di Batu Tiga. Jadi ini geng-geng cyclist pun terus heading ke Glenmary, what we call that, Guthrie Highway gitu. Ya, ini sekitar 1 feet pada paksi Y, dan ini pada paksi X di 1 feet. Jadi konfirmasinya dia punya dedicated voltage earthing itu adalah berbentuk linear graph, iaitu antara power dan masa gitu. Dia beraraskan power dan masa sekitar berapa second. Jadi earthing ni sudah siap di sini. Jadi lu lihat sendiri ya, ini merupakan high risk area juga, kerana passenger komuter menggunakan landasan ini, dia digerakkan oleh arus elektrik yang kuat banget ya. Ini line kabelnya yang ada di sekitar sepanjang landasan khas untuk KTM komuter. Ngapain earthing itu perlu ya? Kerana apabila berlaku shortages, dia akan automatically cut off. Dengan earthing ini artinya bila dia touch to earth ground level, earth ground level, dia akan short circuit entire station ini ya. Jadi station ini sudah pasti dia mempunyai fan-fan yang boleh laras gitu, enggak kefungsian, tapi earthing ni sudah siap. Earthing ni sudah siap. Ini perkara pokok bagaimana struktur cabling dibuat. Penting ya, kerana kawasan ini dikenali dulu sebagai kawasan yang flooded tinggi banget je. Tapi stesen ini tetap sedemikian rupa. Dulu banjir ya. Bila banjir, of course dia punya currentnya dia akan earthing, dia akan short circuit sendiri. Ini pendapat gua tentang earthing ya. Memanglah cover dia pada paksi Y, paksi X itu second, dan pada paksi Y iaitu voltage rate. Dia akan earthing. Kiranya sikit-sikit di sini, sekiranya dia power up by 450 volt ya, 450 volt. Jadi sekiranya dia earthing itu berlaku, dia akan cut off semua switch sini, enggak kefungsian. Itu pendapat gua tentang earthing ya. Earthing ni memang diguna pakai di mana-mana structured building. Tu lihat sendiri composite ya. Dia memang material
keras banget ya. Ini bukan konkrit. Ya. Jadi biri-birinya tergantung di sini ya. Jadi earthing ni diguna pakai di sini. Dan itu penjelasan gua tentang earthing. Memang earthing di pendawaian earthing memang diguna pakai. Bisanya untuk sekitar 415 volt gitu kan. Tapi bila berlaku lightning ke, bila berlaku short circuit ke, biasanya lightning lah, kilat ya, dia akan earthing kat sini. Sekiranya berlaku lightning di area-area sini ya, dia akan cut off. Itulah penjelasan gua tentang earthing. Earthing ini diguna pakai untuk menyelamatkan kabel-kabel elektrik, komponen-komponen elektrik di sini, supaya tidak kerosakan gitu. Itu pendapat gua. Jika berlaku kerosakan, of course dia punya gantian parts memang amat mahal banget ya. Jadi itu tujuan utama diguna earthing. Terima kasih. Itu penjelasan gua. Terima kasih.